Pada suatu hari, terdapat dua kanak-kanak lelaki yang bernama Ali dan Abu yang ingin menjumpa rakan mereka Xiaomi di kampung Cina. Jadi mereka pun berjalan kaki daripada rumah mereka ke kampung Cina. Sewaktu Ali dan Abu ingin menuju ke rumah Xiaomi, Ali terpijak satu najis yang tidak diketahui. Jadi apabila mereka pun melihat di sekeliling, ternampak seekor anjing yang berhadapan rumah Xiaomi. Jadi Abu mengatakan kepada Ali, tidak lain tidak bukan itu adalah najis anjing. Jadi Abu pun mengatakan kepada Ali bahawa dia telah memijak najis mughallazah dan kena menyucikan. Jadi Ali pun mengatakan kepada Abu, apakah itu najis mughallazah dan bagaimana cara untuk menyucikan najis mughallazah? Boleh terangkan kepada saya? Abu pun mengatakan boleh. Kemudian Abu pun menerangkan najis terbahagi kepada tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, yang paling ringan. Najis yang kedua mutawassithah, pertengahan. Yang terakhir sekali adalah najis mughallazah, yang paling berat. Jadi yang sedang dihadapi sekarang ni kepada Ali adalah najis mughallazah. Kerana najis mughallazah ada dua sahaja haiwan, iaitu anjing dan babi. Jadi tadi Ali dah terpijak najis anjing, jadi dia dah dikategori sebagai najis mughallazah. Kemudian Abu meneruskan lagi penerangan cara menyucikan najis mughallazah. Nombor 1, mengenal pasti najis mughallazah. Nombor 2, hilangkan najis. Nombor 3, basuh tempat najis sekali air bercampur dengan tanah. Yang terakhir nombor 4, basuh tempat najis 6 kali dengan air mutlak. Setelah Abu menerangkan kepada Ali, Ali terus melakukan cara menyucikan najis mughallazah dengan segera. Kemudian mereka pun teruskan lagi perjalanan ke rumah Xiaomi dengan hati yang gembira. Terima kasih kerana menonton semua. Bye. Assalamualaikum.